Okay guys, saya fahamnya ramai orang sanggup belanja beratus-ratus ringgit setiap bulan untuk membeli suplemen. Tapi persoalan dia guys, sejauh mana suplemen yang anda beli tu memberi kesan kepada anda ataupun akhir sekali anda hanya dapat apa yang kita panggil expensive urine ataupun air kencing yang mahal sahaja. Jadi guys, dalam video hari ini saya nak kongsikan dengan anda top 5 suplemen yang personally bagi saya sangat membazir duit mengikut kajian dan juga data yang available. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Kalau anda baru dekat channel ni, nama saya Dr. Sani. Saya seorang doktor perubatan dan dekat channel ni saya kongsikan info-info kesihatan yang sangat mudah difahami. First of all guys, saya nak cerita yang saya ni bukan anti-suplemen. Saya tak rasa yang semua suplemen ni adalah sampah. Ada banyak sangat suplemen yang memang sangat berguna, tetapi kalau anda ada bajet yang kecil, make sure anda jangan bazirkan kepada suplemen-suplemen yang memberi hasil yang kita tak boleh measure ataupun yang tak boleh diukur. Jadi suplemen pertama yang sangat famous dalam dunia gym ataupun bina badan adalah BCAAs ataupun Branch Chain Amino Acids. Branch Chain Amino Acid ni dia ada 3 amino acid yang bernama leucine, isoleucine dan juga valine. Ramai orang ambil BCAAs ketika workout sebab dia rasa BCAAs ni boleh prevent muscle breakdown dan boleh tolong mereka bina otot. BCAAs ni, especially amino acid leucine, function dia macam switch rumah. Once kita on untuk trigger muscle protein synthesis, kita memerlukan kesemua 20 essential amino acid untuk bantu bina otot kita. Bayangkan kalau anda nak bina rumah, leucine ni macam signal untuk mulakan pembinaan. Tapi kalau anda cuma ada signal tanpa ada batu bata, simen dan pekerja, rumah tu tak mungkin siap. Bagi kebanyakan orang yang dah cukup protein intake seharian, pengambilan BCAA tambahan most likely tak akan memberi marginal changes ataupun perubahan yang besar. So for example, anda dah dapat 1.6 ke 2 gram of protein per kilo body weight anda, most likely BCAAs anda memang dah cukup daripada protein yang anda duk makan seharian. Jadi kalau anda ada bajet RM100, daripada anda spend dekat BCAAs ni, lebih baik anda spend duit ni ke arah makanan-makanan yang whole foods yang memang tinggi protein. Contoh macam telur, ayam dan juga ikan. Atau kalau nak beli suplemen, at least anda beli macam whey punya protein. BCAAs ni memang digunakan oleh professional bodybuilders yang masuk competition, tetapi untuk majoriti orang yang tak masuk competition, yang pergi gym sekadar nak exercise, saya rasa BCAAs ni bukan priority. Nama pun memang power, seolah-olah selepas makan suplemen ni, lemak kita tu boleh terbakar sendiri. Kebanyakan fat burners ni mengandungi kombinasi yang sama sahaja, contohnya ada caffeine, green tea extract dan juga L-carnitine. Usually apa yang anda akan rasa selepas makan fat burner ni, anda akan rasa jantung berdebar-debar, anda akan rasa berpeluh, rasa bertenaga dan juga kurang selera makan sikit. Tetapi berpeluh tu bukan bermaksud yang lemak anda sedang terbakar. Kalau berpeluh tu maksudnya lemak kita sedang terbakar, baik kita tutup kipas dan aircon je. Mostly selepas kita makan fat burners ni, berat kita memang akan turun sikit, tapi mainly disebabkan oleh ayam. Disebabkan dia banyak menggunakan caffeine dan caffeine ada diuretic effect ataupun menyebabkan kita kencing, berat badan kita memang akan turun sedikit. Fat loss yang sebenar masih bergantung kepada benda-benda yang basic, contoh berada pada kalori defisit secara konsisten. Kalau anda makan 2,800 kalori sehari, tetapi badan anda hanya memerlukan 2,000 kalori, satu kapsul fat burner ni tidak akan menyelamatkan 800 kalori yang lebihan tu. Yang paling saya risau adalah selepas makan fat burner punya suplemen ni, dia boleh mengganggu tidur kita. Kalau anda betul-betul nak turunkan berat badan, fokus kepada benda-benda yang basic, contohnya berada pada kalori defisit, dapatkan protein yang tinggi, cukupkan steps anda dan paling penting, dapatkan tidur yang cukup. Bila kita selalu rasa penat, libido dah turun, badan cepat letih, kita mesti fikir yang testosteron untuk lelaki ni dah menurun. Padahal simptom-simptom ni boleh datang daripada pelbagai perkara, contohnya seperti tidur yang tak cukup, stres, kalori yang terlalu rendah ataupun masalah-masalah seperti thyroid. Banyak testosteron booster ni mengandungi bahan seperti tribulus, tongkat ali, zinc dan magnesium. Tapi adakah semua bahan-bahan ni tak function langsung? Tidak semestinya. Contohnya kalau seseorang tu memang kekurangan vitamin D, dengan kita betulkan deficiency of vitamin D itu, fungsi badan boleh kembali kepada normal. Tapi kalau badan anda ni dah memang cukup semua nutrien, pengambilan testosteron booster ni dan tu memang tak akan menaikkan testosteron anda secara mendadak. Kalau anda rasa yang testosteron anda betul-betul rendah, jangan terus beli suplemen. Buat pemeriksaan dengan doktor, dapatkan blood test untuk tengok how low is low anda punya testosteron. Sebab kalau betul testosteron kita sangat rendah, kita kena cari punca dan bukan terus tutup dengan suplemen macam ni.
kita kena tanya diri kita nak detox apa sebenarnya? Toksin apa yang kita cuba nak buang? Sebab badan kita ni dah dilengkapi dengan sistem detox yang paling canggih, which is buah pinggang, hati, paru-paru kita dan juga usus kita. Kalau hati dan buah pinggang kita berfungsi dengan baik, badan anda memang senang memproses dan menyingkirkan bahan buangan setiap hari tanpa memerlukan teh-teh yang mahal. Banyak detox tea ni sebenarnya mengandungi bahan-bahan yang boleh meningkatkan pergerakan usus atau bertindak seperti julap. Apa yang terjadi bila anda kerap ke toilet? Berat mungkin turun sikit, perut mungkin rasa kurang penuh, tetapi itu bukan bermaksud yang anda tengah hilang lemak. Selalunya itu hanyalah perubahan dari segi air, najis dan juga kandungan dalam usus. Benda yang kita risau adalah penggunaan julap ataupun produk detox secara berlebihan. Dia boleh menyebabkan ciri birit, dehidrasi dan juga gangguan elektrolit dalam badan. Kalau anda betul-betul nak detox badan anda boleh buat benda-benda yang simple. Elakkan makanan-makanan yang ultra proses, cukupkan air dan juga fiber anda, makan buah dan sayur dan juga jaga berat badan anda. Itu jauh lebih powerful daripada teh yang dia buat hampa ulang-alik ke toilet tu. Green powders biasanya dijual sebagai satu scoop yang kononnya bersamaan dengan pelbagai jenis sayur, buah dan juga superfoods. Bunyi dia memang nampak macam sangat menarik, tetapi satu scoop suplemen ni tak boleh nak ganti sayur dan juga buah original. Kalau anda minum greens powder selepas makan nasi goreng, ayam goreng dan juga ayam manis, greens powder ni tak boleh magically cancelkan diet teruk anda tu. Selain daripada tu, kebanyakan produk ni dia letak proprietary blend, bermakna dia boleh list down 50 ke 60 superfood dalam greens powder tu, tetapi kita tak tahu exactly untuk setiap ingredient tu berapa banyak yang dia letak dalam suplemen tu. Kalau anda diberi pilihan antara suplemen greens powder dan juga sayur ataupun buah yang original, 100% of the time make sure anda pilih buah dan sayur yang original. Confirm lebih berbaloi. Jadi guys, bonus tips macam mana kita nak tahu yang suplemen yang kita nak beli tu berbaloi ataupun tak berbaloi untuk diri kita. Sebelum beli apa-apa suplemen, anda kena tanya 3 soalan ni. Yang pertama, apakah masalah yang anda cuba nak selesaikan dengan suplemen ni? Yang kedua, boleh tak kita settle masalah ni dengan betulkan benda-benda yang asas ataupun yang basic dulu? Dan yang ketiga, kalau kita decide untuk beli suplemen ni, boleh tak kita ukur hasil dia? Kalau jawapan kepada ketiga-tiga soalan ni macam blur-blur je, kemungkinan suplemen yang anda nak beli tu tak berbaloi. Jadi guys, dengan kesemua suplemen yang saya list down hari ni, tak semestinya yang 100% suplemen ni tak ada function. Tapi untuk majoriti orang, ni bukanlah top suplemen yang anda patut beli dulu. Dan paling penting guys, sekiranya anda ada penyakit kronik seperti kencing manis ataupun darah tinggi dan sedang ambil ubat dekat hospital, make sure anda dapatkan konsultasi dengan doktor anda dulu sebelum anda try apa-apa suplemen yang baru. That's the video guys. Saya harap masuk konten seperti ini. Kalau hampa dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.